Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Tanjung Demong, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Tanjung Demong, Kota Putera ini. Diharapkan kotak infak yang diterima oleh penerima-penerima untuk program ziarah Mahabbah kali ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz bin Mansur, pengerusi GPKK Kampung Pantai Tanjung Demong. Mengucapkan terima kasihlah kepada Muslim Malaysia kerana sudi memberi sumbangan sebanyak 10 kotak paku makanan kepada 10 keluarga. Terima kasih Muslim Malaysia. Maknanya Abang Mak duduk sekali lah dengan Mak ni. Sekali. Ganggu dia kan. Mak ni sakit ke apa? Dia tua, dia ada berlaku lah. Ada hak kronik ada? Ada berlaku lah. Si manis tahu tinggi? Tahu tinggi. Tinggi beratnya? Salah. Dia kali dia kena berat memang pukul 3 pagi pokok lagi. Betul. Dia jadi nyatuk lah. Nyatuk. Lagi tak nak menang dia cukup dari begap dia. Kalau ada orang pakai tahu kan. Umur apa dia? Kasut dia. Dekat 100 tu. Mana ni Abang Mak duduk sini lah. Duduk sini. Memang di sini. Anak bini apa semua? Ada. Ada. Anak? Anak ada, bom lah ada. Cuci boleh buat lah. Wah, mantap. Jaga mak lah. InsyaAllah, ganjar dia itu besar. Sorry yang kita ada mak tu lah. Ini lagi ada, buat ada. Betul. InsyaAllah. Nanti Allah bayar lah. Apa kita buat insyaAllah. Allah nampak. Lepas tu Abang Mak katanya kena sarah juga. Dia bayar dia sendiri. Lama dah lah. Dia berhenti betak kalau kita salah makan lagi sikit kan. Sudah dah. Okey gauk. Gauk pun sarah. Sarah. Lama dah, setahun ada. Lebih. 2-3 tahun juga lah. Maknanya lo ni makan pat Kita salah makan lagi 2 kali. Penuh lalu dah. Saya mewakili Muslim Malaysia yang mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi, teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.